أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حق قدر مقدار العظيم. أما بعد. Saya berikan berfungsi tuan-tuan imam pada bilal berajaki surau rahmaniyah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat menyambung malam ini pengajian kita di dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan pada minggu lepas kita sudah membicarakan bagaimana perihal orang-orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sudah menyatakan beberapa contoh orang-orang di dunia ini yang mana yang berani sahaja yang boleh memegang benda-benda yang besar. Jadi dibagi contoh para raja, dia berani untuk mempertaruhkan kerajaannya, nyawanya, keluarganya, lalu dia membuka wilayah-wilayah dan menakluk tanah-tanah yang baru. Demikianlah juga para peniaga-peniaga yang mana mereka telah menaruh nyawa dan hartanya untuk merentas lautan, merentas padang pasir, merentas berdagang di negara-negara, barulah boleh mendapat keuntungan-keuntungan yang besar. Kemudian dia membandingkan pula dengan orang yang buat runcit-runcit ni. Yang runcit-runcit ini dia tak mampu untuk nak melakukan benda yang besar kerana dia tak berani untuk mempertaruhkan benda yang besar. Kemudian beliau menyatakan ada pun abnaul akhirah. Kita sudah baca di sini pada minggu lepas, yang mana mereka ini merdeka daripada sebarang bentuk keterkaitan ataupun keterikatan dengan dunia, kerana mereka hanya meletakkan keyakinan, sepenuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam apa keadaan sekalipun mereka tenang dan mereka lapang hatinya, tidak terikat dengan dunia dan tidak terikat dengan apa-apa keadaan sekalipun. Kemana sahaja mereka boleh pergi, pada bila-bila masa sahaja mereka boleh hidup, kerana mereka apabila mereka memahami bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguruskan dunia ini, jadi sama saja di dalam rumah, di luar rumah, yang menjaganya adalah Allah. Di atas laut, di atas daratan, yang menjaganya adalah Allah. Jadi sama saja, mana-mana pun Tuhan yang sama, sifat Tuhan yang sama, yang maha pemurah yang sama. Jadi orang ini bebas, hatinya kuat, teguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terikat dengan apa-apa keadaan. Kemudian kita sampai kepada muka surat 193. Kita akan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada kita masuk dan kepada itu, kepadanya isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdaan baginda alaihi salatu wassalam, wa man sarrahu an yakuna akraman nas falyattaqillah, wa man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah, wa man sarrahu an yakuna aghnan nas falyakun bima fi yadillah aw thaqa minhu bima fi yadihi. Terjemahannya, barang siapa yang suka untuk menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini daripada hadis, daripada ayat Quran surah Al-Hujurat yang biasa kita dengar. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa, paling takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waman sarrahu, dan siapa yang suka untuk menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah dia bertawakal kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siapa nak jadi manusia paling kuat, maka bertawakal pada Allah. Apa maksud bertawakal kepada Allah? Jadikan Allah itu menguruskan urusannya, serahkan perihal urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya, tapi bukan lepas tangan. Ini kena beza ya, tuan-tuan dan puan-puan. Maksud di sini bukan lepas tangan. Maksud di sini melepaskan segala daya dan upaya secara iktiqadnya. Ya, dengan kekuatan iktiqad itu Allah yang menggerakkan tangan-tangannya. Allah yang menggerakkan hatinya nak buat apa. Allah yang menggerakkan jiwanya nak ke mana, kecenderungannya. Bahkan bukan itu saja, Allah juga menggerakkan alam ini untuk membantunya. Ini lain dia punya bahasa, kan beza. Beza orang yang bertawakal kepada Allah ni, alah Tuhan jaga biarlah tidur je. Bukan, itu bukan dia punya. Bukan begitu caranya. Maksud orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, meletakkan sepenuh keyakinan, dengan sepenuh-penuh keyakinan Tuhan jaga, Tuhan pandu, Tuhan selamatkan dan seumpamanya, maka tangannya, kakinya, semuanya itu akan bergerak dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu pun dinisbahkan kepada diri. Ya, semuanya itu adalah panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tanpa disedari, Allah datangkan manusia-manusia yang membantunya. Allah datangkan keadaan-keadaan yang membantunya. Allah datangkan macam-macam di luar perkiraan dia. Tak pernah terfikir, tiba-tiba je ada, tiba-tiba je mudah. Itulah yang biasa kita baca ayat 1000 dinar itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah itu sudah cukup. Bukan bertawakal dengan duit gaji dia, bukan bertawakal dengan bos dia, bukan bertawakal dengan company dia, bukan bertawakal dengan anak-anak dia, bukan bertawakal dengan siapa, bodyguard dia contohnya. Tidak, bertawakal pada Allah, kerana Allah yang menjaga alam ini. Ya, jadi orang ini dia adalah orang yang paling kuat. Kenapa? Kerana dia memberikan urusannya kepada yang maha kuat, yang memiliki segala perkara, tadbir dan kekuatan itu sendiri. Wa man sarrahu an yakuna aghnan nas falyakun bima fi yadillah awthaqa minhu bima fi yadihi. Barang siapa yang suka untuk menjadi manusia yang paling kaya, maka jadikanlah barang yang ada pada tangan Allah itu lebih dipercayai berbanding dengan apa yang ada pada tangannya. Apakah maksudnya di situ? Maksudnya apa yang Allah tentukan, apa yang Allah simpan, apa yang Allah tetapkan, ya, lebih dipercayai berbanding apa yang ada pada tangannya, apa yang dia ada ini. Jadi nak buat macam mana? Jadinya janganlah bergantung pada apa yang dia ada, ya. Gunakan apa yang ada, betul, itulah yang ada secara zahirnya, tetapi meyakini tadbir, meyakini satu, kata apa, Tuhan punya susunan, Tuhan punya rezeki itu lebih besar lagi berbanding daripada apa yang ada di sisinya itu sendiri. Maka orang yang begitu dia akan jadi orang yang paling kaya, ya, orang yang paling kaya. Jadi kesemuanya itu adalah apa? Akramun nas, yang paling mulia kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling kaya meyakini, lebih percaya apa yang Tuhan susun berbanding apa yang aku susun, lebih percaya apa yang ada di sisi Tuhan berbanding apa yang ada di sisi manusia. Jadi seolah-olahnya kebahagiaan, ketenangan, kekayaan, kemuliaan di mana? Kekuatan itu di mana? Bukan di benda-benda yang zahir. Dia adalah di dalam husnuzan kita, dalam zon kita. Zon ini prasangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, ya.
Maknanya dia benda-benda yang kita katakan bukan benda-benda yang material, dia adalah benda-benda dalaman. Itu yang membawa kepada kemuliaan, kekayaan, ketinggian, kekuatan. Ya, itu hakikatnya. Sebab itu di sinilah dikatakan anak-anak akhirat. Anak-anak akhirat tidak melihat apa yang ada di dunia ini sebagai perkara yang hakiki. Ya, tetapi apa yang ada di akhirat itulah yang hakiki. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya apabila kita melakukan sesuatu ketaatan, kita solat, kita istighfar dan seumpamanya, kita nampak solat itu sebagai satu bentuk ganjaran yang muncul. Ya, seperti mana Nabi SAW bersabda, "Man qala subhanallah ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang berkata subhanallah, ditanam baginya pohon kurma di syurga. Maknanya satu tasbih, pohon kurma. Kita ingat kat syurga, jadi kita tak kisah sangat. Tapi kalau anak-anak akhirat, dia nampak tubik dah pohon kurma depan sana. Subhanallah sebiji, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, 33 biji. Di syurga tuan-tuan, bukan di sini. Maksudnya besarnya, ranumnya, lumayannya. Apabila mukmin itu melalui sirat, sirat ini di atas neraka jahanam, ya, dilalui sirat, kan panas kan. Neraka berkata, "Wahai mukmin, juz ya mukmin, fa inna istighfaruka qad atfa'a lahabi." Lalulah wahai orang mukmin, kerana sesungguhnya istighfarmu, ya, astagfirullah, astagfirullah, itu telah memadamkan bara kepanasanku. Jadi istighfar air. Begitu. Jadi anak-anak akhirat ini, dia bukan hidup dengan dunia yang zahir, tapi dia hidup dengan alam-alam ataupun perkara-perkara yang zahir di akhirat nanti, iaitu semua itu berubah. Ya, dia tak nampak tasbihnya, zikirnya, selawatnya, solatnya, puasanya. Kita rasa benda tu macam catatan pahala sahaja. Hakikatnya benda itu adalah batin di sini, tetapi di akhirat dia jadi zahir. Zahir sudah ada, bertukar menjadi air, menjadi buah-buahan, menjadi aksesoris untuk melalui alam mahsyar, ya, menjadi slipper, menjadi kasut, menjadi kereta nak melalui sirat itu. Jadi itu beza. Ya, jadi orang yang hakikat kebahagiaan ini, dia bukan melihat sesuatu perkara secara material, tapi dia memahami, ya, perkara itu secara hakikinya ataupun secara hakikatnya. Lalu kita lalui yang seterusnya. Dan daripada Sulaiman Al-Khawwas. Sulaiman Al-Khawwas ini adalah seorang ahli zuhud daripada Syam, ya. Rahimahullah ta'ala berkata, ia berkata, sekiranya seseorang lelaki bertawakal kepada Allah dengan benar niatnya, nescaya segala raja berkehendak kepadanya dan yang lainnya. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah pasti dengan sebenar-benarnya, maka sudah pasti raja pun cari dia. Raja yang kaya ni, raja yang banyak duit ni pun cari orang yang bertawakal. Dah, kenapa? Bukankah raja ada pelbagai harta, pelbagai manusia, pelbagai network, ya, pelbagai pengaruh? Bolehlah ke cari juga orang bertawakal? Kenapa? Orang yang raja hanya memiliki benda-benda yang zahir. Ada pun orang yang bertawakal dijaga oleh alimul ghaibi wasyahadah, Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang zahir, yang zahir dan batin, pemilik alam zahir dan batin. Jadi kalau kita kata raja itu hanya boleh kontrol benda-benda yang dia nampak, orang yang bertawakal, Allah Subhanahu wa ta'ala mengawal untuknya benda-benda yang zahir dan benda-benda yang batin. Jauh sekali.
Tapi zahir nisbah dengan batin berapa puluh juta kali ganda. Ya. Yang kita nampak ini, yang tak nampak lagi banyak. Ya. Yang kita nampak hari ini, katakan dekat dalam dewan ni ada 50 orang ataupun lebih kurang lah katakan. Yang tak nampak sudah lagi ramai, seorang, 2 malaikat. Kemudian berapa banyak jin pula, jin Islamnya, jin yang pembunuh semua, kan? Itu yang tak nampak lagi banyak. Ya, malaikat nampak jin, jin tak nampak malaikat. Jadi pelbagai. Yang jin pula berapa banyak malaikat pula jadi jin tu. Jadi banyak. Semua ini nak dibandingkan dengan yang zahir, jauh sekali. Sebab itulah beliau mengatakan, kalaulah ada seorang lelaki bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, raja pun cari dia. Ya, kerana dia ada kuasa ataupun ada pengaruh terhadap perkara-perkara yang zahir dan perkara-perkara yang batin, kerana dia bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurus, mentadbir segala tentera-tenteranya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada siapa yang mengetahui tentera Tuhan melainkan dia. Apa tentera Tuhan? Ribut, angin, nyamuk, ya, haiwan, bukit bukau, semua itu manusia boleh kontrol? Tak boleh. Siapa yang boleh kontrol? Tuhan boleh kontrol. Dan orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan guna semua ini untuk menolong hamba-hambanya yang rapat dan kasih kepadanya. Dan bagaimana orang yang bertawakal ini akan berkehendak kepada orang lain, sedangkan ia bersama Tuhan Al-Ghani Al-Hamid. Ini sedangkan ia bersama dengan Allah yang maha kaya, yang maha terpuji. Kenapa nak cari orang lain? Kenapa nak percaya orang lain? Orang lain mungkinlah ada beberapa kekayaan tertentu, pengaruh tertentu, kabel-kabel tertentu dan seumpamanya, ya. Tapi Tuhan semua, ya, yang zahir, yang batin, semua itu, ya. Kemudian lagi satu kisah daripada Ibrahim Al-Khawwas. Ibrahim Al-Khawwas ini salah seorang daripada tokoh sufi dalam kurun ketiga hijrah. Ya, di sini salah satu syekh sufi lah yang pada ketika itu. Aku berjumpa dengan seorang budak di dalam padang pasir. Di Sahara ni, di padang pasir. Tanah yang gersang, kosong. Tiba ada seorang budak, seolah-olah ia sekeping perak. Maknanya seolah-olah keadaannya kusut masai, tidak ada apa-apa bekalan, tidak ada, seorang-seorang itu saja, ya. Maka aku kata kepadanya, Ibrahim Al-Khawwas ni kira orang zuhud, orang besar. Gimana dek? Kemana wahai budak? Kemana kamu nak pergi ni? Maka katanya, aku nak pergi ke Mekah. Ya, aku nak pergi ke Mekah. Maka kataku, tanpa bekal, tanpa kenderaan. Tengok kamu tak bawa pula unta ke, keledai ke, kuda ke, tak ada pula kamu bawa beg besar-besar gini dan seumpamanya. Maka kata budak itu, wahai orang yang lemah keyakinan, Masya Allah, demi Tuhan yang berkuasa memelihara 7 petala langit dan bumi, ia juga berkuasa menyampaikan aku ke Mekah tanpa bekal dan tanpa kenderaan. Masya Allah, ya. Yakin tak yakin? Yakin. Boleh kita jalan kaki ke Mekah sekarang? Boleh? Tak cukup yakin. Kalau kita jumpa budak, boleh lah. Ya. Maka tatkala aku masuk ke Mekah, tiba-tiba nampak budak tu tengah bertawaf. Sampailah rupanya. Ya, dah macam mana boleh sampai? Jangan tanya. Ya, jangan tanya. Kita boleh fikir 1000 cara Tuhan sampaikan. Antaranya mungkin budak tu ditemui oleh kafilah dagangan, kemudian dibawa secara kesian budak ni, jomlah ikut sekali, dia pun ikut. Boleh jadi. Ya, antaranya boleh jadi. Tapi maknanya
Ibrahim Al-Khawas rahimahullah sampai Mekah, nampak dah sampai dulu dah budak itu tengah bertawaf, ya. Tiba-tiba di dalam tawafnya ia berkata, ya nafsu sihi abada wa la tuhibbi ahada illal jalil as-samada ya nafsu muti kamada. Ya, ketika bertawaf ia berkata, bukan tak bertawaf kena berzikir ke ustaz? Memang ini adalah dia punya lintasan-lintasan perasaan, ya, seolah-olah dia sedang bertawaf memang kena berzikir, adalah ma'atur rabbana atina fid dunya hasanah dan seumpamanya. Tapi di tawaf ini sebenarnya dia adalah satu bentuk perjalanan rohani. Seseorang boleh muhasabah, tak semesti kena berkumar kami, duduk diam boleh, yang penting tawaf. Jadi di antara yang berlaku dalam budak ini, beliau bermonolog, ya, dan bersyair, dan syair ini mendalam maksudnya. Apakah maksudnya? Jadi kita baca, ya nafsu sihi abada, wahai nafsu, wahai jiwa, ya, berusahalah selama-lamanya. Ya, sebenarnya berusaha ni saya rasa yang lebih tepat, berkelanalah, ya, berkelanalah selama-lamanya. Saha yasihu, siyaha, berkelana. Wahai jiwa, pergilah engkau berkelana selama-lamanya. Wala tuhibbi ahada, dan janganlah engkau mencintai sesiapa pun di dalam perkelanaan itu, melainkan al-jalil as-samad, yang maha mulia, yang maha tempat bergantung Allah Subhanahu wa taala. Ya nafsu muti kamada, wahai jiwa, matilah engkau dalam kesedihan sekalipun. Matilah dalam kesedihan, tak apa, tak ada masalah pun, matilah engkau dalam kesedihan, doesn't matter, ya, tak ada masalah. Kerana apa? Kerana dirinya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu apabila budak itu melihat aku, nampak juga, jumpa pada pasir, jumpa juga kat Mekah, ya, maka katanya, wahai Syekh, adakah engkau masih dalam kelemahan keyakinan itu? Boleh muhasabah balik Syekh. Ini wali sungguh ni, ya. Budak itu dia kata, wahai Syekh, masih tak percaya, aku sampai dah ni, lagi awal daripada kamu. Ya. Jadi tuan-tuan, itulah beza orang ni, anak-anak akhirat, ya. Anak-anak akhirat ini di dunia lagi sudah melihat perkara-perkara yang batin ini sebagai penolong, ya, sebagai penolong. Saya ini saya cerita saja, buat membawa kisah pengalaman. Suatu hari saya pergi hiking 3 hari 2 malam, penatlah apa semua kan. Jadi bila on the way balik tu, balik daripada bukan balik daripada masuk kat gunung lah, nak turun bukit tu, dah penat dah semua. Lepas tu malim gunung, dia kata kita akan singgah di suatu tempat namanya Lantar Tengkorak. Lantar Tengkorak ni dekat Johor lah. Tapi Lantar Tengkorak ni kena turun tapi kena naik balik. Itu dah 3 hari hiking, dah menyumpah-nyumpah lah kan. Jadi adalah seorang kawan tu, dia kata, buat apa nak pergi Lantar Tengkorak tu? Lantar Tengkorak ni air terjun, nak main air terjun. Bukannya ada air urin pun. Dia kata, bukannya ada air urin pun, air kosong je, bukannya ada air urin pun. Jadi saya pun cakap, sabar dulu. Siapa yang cakap tadi? Cakap tadi, kalau Allah nak, Allah boleh bagi air urin, walaupun di tengah-tengah hutan, ya. Lepas tu dia senyap, tak apalah. Kemudian kami pun berjalan, turun bukit lah, sampai ke sempang yang masuk Lantar Tengkorak tu, kami berehat. Nak dijadikan cerita, salah seorang peserta dikeluarkan daripada poket dia sachet yang macam apa nama, extra juice ke benda yang urin tu, dia masukkan dalam air mineral dia, goncang-goncang air urin. Perkara itu dia saksikan saya dan orang yang cakap tu, ya.
Kata, Masya Allah dapat air urin. Boleh ada air urin, kita tak terfikir pun, tapi di depan-depan mata sendiri terus dia percaya, okey, lepas ni tidak lagi bergantung kepada benda-benda yang zahir. Allah nak bagi boleh jadi, walaupun di luar kita punya, di luar kebiasaan kita, ya. Jadi jangan hadkan. Masalah kita ni hadkan, tak ada, tak boleh dan seumpamanya, ya, kita jangan limitkan. Allah boleh, kalau Allah nak boleh, Allah boleh. Sama juga dengan kisah budak ini, yang yakin akan sampai, yang tak yakin, itulah macam-macam masalah sana, masalah sini, tak cukup sana, tak cukup sini, ya. Semua itu kenapa? Kerana keyakinannya. Kenapa boleh keyakinan itu memberi kesan kepada kehidupannya? Kerana Allah SWT menyatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku pada prasangka hambaku kepadaku. Kalau hambaku menyatakan aku akan cukupkan dia, aku akan cukupkan dia. Kalau hambaku kata susah nak cukup, memang susahlah nak cukup. Ya, itu dia punya sifat. Dunia ini berjalan begitu, ya, berdasarkan keyakinan. Yang susah tu nak yakin yang susah, nak yakin itu yang susah. Kemudian tersambung lagi, kata Abu Muti' kepada Hatim Al-Asam, telah sampai kepadaku bahawa engkau merentasi beberapa sahara dengan tawakal tanpa bekalan. Masya Allah, sudah tanpa bekalan nombor ni, ya. Beberapa padang pasir merentasinya dengan tawakal sahaja tanpa bekalan. Maka kata Hatim Al-Asam, ada bekalanku, ada empat perkara bekalanku, ya. Maka katanya apa dia, ya? Yang pertama, aku lihat akan dunia dan akhirat ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang pertama, dunia dan akhirat semuanya di bawah arahan Allah Ta'ala. Maknanya dia bukan gerak sendiri, ya. Makhluk ni hamba ni maknanya bergerak dengan arahan. Dia bukannya robot yang tekan switch gerak. Tidak, dia bergerak dengan arahan. Dunia dan akhirat bergerak dengan arahan. Itu yang pertama. Kemudian aku lihat makhluk semuanya adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk itu adalah hamba kepada Allah dan juga ahli-ahlinya. Maknanya ahli-ahlinya di bawah tampungannya, hamba Allah dan juga di bawah tampungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan aku melihat semua rezeki dan asbab sekaliannya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku melihat qada Allah pasti akan lulus, bukan lulus, pasti akan berjalan. Ketentuan Allah, apa yang Allah dah tetapkan pasti akan berlaku, ya. Di atas segala tanah bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kat mana dia punya bekalan dia? Ada tak bekalan? Ada tak air ke, kalau kita baca kan? Ada tak air ke, ataupun unta ke kat sini, ya, duit ke, dinar, dirham? Tak ada. Apakah bekalannya? Bekalannya adalah keyakinan. Itulah bekalan. Aku lihat ini telah kita katakan husnuzan dengan Allah SWT. Yakinnya, dengan keyakinan itu Allah bermuamalah, Allah berinteraksi dengannya dengan keyakinannya itu, ya. Kamu yakin Allah jaga, Allah jaga. Kamu yakin Allah akan sampaikan, Allah akan sampaikan. Kamu yakin Allah akan pastikan untuk sekian, Allah akan pastikan. Tapi kalau kamu rasa tak jadi, tak cukup duit, tak cukup macam-macam, ya, benda tak jadi, tak cukup, ya. Jadi semuanya ini bekalannya ni adalah bekalan hakiki,
bekalan yang sebenar. Ya, kerana hakikatnya itu semua di bawah tadbir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baru boleh merentasi Sahara. Ya. Jadi lepas ni boleh kita pergi Kelantan tak payah isi minyak, boleh? Yakin tak? Tak cukup yakin kan? Tak boleh. Kita yakin boleh isi minyak baru yakin. Namanya tak cukup yakin lah. Ya? Sama lah. Ya? Jadi itulah kita kata kebiasaan kita telah mengikat kita. Jadi macam mana nak buat luar kebiasaan, Ustaz? Adakah kena buat benda-benda yang macam tu? Tidak. Tingkatkan keyakinan, barulah Allah akan tingkatkan, kita katakan, keluar biasaan. Jadi nak tingkatkan keyakinan macam mana? Keyakinan itu ditingkatkan dengan ibadah, mujahadah. Ya, melalui tingkatan-tingkatan ibadah, banyakkan zikir, banyakkan tafakkur, banyakkan ibadah-ibadah itu, makin lama jiwa makin yakin. Bila jiwa makin yakin, makin kuranglah ketergantungan kepada benda-benda zahir. Pada ketika itu boleh pergi haji jalan kaki pun boleh. Tapi kena yakin betul lah. Ya. Jadi itulah perkara-perkara yang kita katakan di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Seperti kata-kata Ibnu Athaillah. Ya, beliau mengatakan, kaifa tukhraqu lakal awaid wa anta lam takhriq li nafsika al-awaid. Bagaimana mahu kita katakan mencari adat. Mencari adat ni benda-benda luar biasa boleh berlaku untuk kamu, sedangkan kamu sendiri tidak mengeluarkan diri kamu daripada kebiasaan. Adat-adat kamu punya habit, kamu punya perkara-perkara yang biasa kamu lakukan, kamu tidak tinggalkan. Macam mana nak di luar biasakan keadaan itu, keadaan di luar itu? Jadi keluar biasaan bergantung kepada mujahadah. Ya, mujahadah jiwa, ya, ibadah yang konsisten, perasaan, tawaduknya, ubudiyah, berserah kepada Allah SWT. Semua itu akan membuahkan keyakinan tadi dan akan membuahkan keajaiban. Keajaiban demi keajaiban. Kemudian beliau menyambung, ya, dan eloklah ada orang yang berkata, ya, beliau membawakan satu hadis. Ya, hadis ini hadis kata-kata syair. Ar-zuhada fi rauhin wa rahah, qulubuhum 'anid dunya muzahah. Idza absartahum absarta qauman, ya, mulukal ardi simatuhum samahah. Ya, terjemahannya, aku melihat orang yang zuhud di dalam keluasan dan kesenangan. Ya. Rauhun ini luas boleh, rauhun ini maknanya benda yang seronok, di dalam keseronokan dan kerehatan. Ini orang-orang zuhud. Hati itu kerana hati mereka daripada dunia dijauhi. Hati mereka dijauhi daripada dunia. Ya, kenapa? Kerana mereka tidak terikat dengan dunia. Kalau kita melihat kehidupan kita ini hanyalah apa yang ada di dalam kotak kepala kita sahaja, kita akan rasa stres, kita akan rasa berat. Kalaulah dunia itu hanya itu. Sebab itu orang-orang yang kita katakan orang-orang yang tidak beriman, ya, dia hanya melihat dunia ini hanya 60 tahun, 70 tahun itulah dunia semuanya. Jadi kalau tak dapat dalam tempoh hidupnya, dia akan rasa terlalu tension ataupun terlalu stres. Ada pun orang yang melihat dengan pandangan dunia dan akhirat, tak ada masalah. Yang di dunia 60-70 tahun, yang di akhirat tambah jutaan tahun.
Tak dapat di sini, dapat di sana. Bahkan tak dapat di sini, lagi banyak dapat di sana. Ya. Jadi perkara-perkara ahli zuhud ini dengan pandangan itu dirasa seronok kerana dia tidak terikat dengan apa nama? Dengan perkara-perkara yang zahir. Saya ada satu hari baru ini diziarahi oleh seorang sahabat. Dia kena kanser stage 4 lah. Dia dah merebak sampai ke hati. Asalnya daripada perut, ya, usus besar, kemudian dah dipotong berapa sentimeter, kemudian hilang kat situ, pergi kat merebak ke hati pula. Jadi dalam keadaan kita katakan berat nak menerima dia dan isterinya. Muda lagi muda daripada saya pun, ya, mungkin 30-an lebih kurang. Saya pun masih muda, ya, tapi saya bawa satu hadis. Saya nyatakan kepada beliau, pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, ahli solat akan dibawa, ditimbang amalannya dengan amalan mizan, ya, berat amalan, bawa balik, bangga lah untuk, oh ini ahli solat. Kemudian ahli puasa pula datang, ditimbang amalannya, berat, oh hebat. Ahli umrah, ahli zakat, semua buat gitu. Maknanya ahli ni maknanya orang yang amalannya dominan di situ. Jadi bangga lah dengan bawa barang kan, macam jadi bawa semua tu, oh macam ibarat macam tepuk tangan apa semua. Last datang ahlul bala, orang yang ditimpa bala. Saya nyatakan hadis ini, apabila orang itu nak sampai turn dia untuk ditimbang amalannya, tidak ada timbangan, tidak ditimbang. Habis itu dapat apa? Dapat aja banyak dia punya ganjaran-ganjaran dia. Sampaikan ahli haji, ahli solat, ahli puasa pun semuanya mengharapkan agar aku ni kat dunia kena kerat, kena potong-potong cedera masuk semua lah, ya. Kalau boleh aku pun nak jadi ahli balak juga, kerana betapa dahsyatnya ganjaran kepada ahli balak, orang yang ditimpa ujian. Saya katakan akan begitu, barulah Masya Allah, barulah sebenarnya kegusaran dan kesedihannya di dunia ini jika dibayangkan dengan nikmat di akhirat, menjauhi ahli ibadah semuanya, ya, barulah dia rasa Masya Allah, lega sikit, lega, kerana besarnya yang Allah simpan. Kerana apa? Kerana orang yang ditimpa ujian ini, dia mengalami satu benda yang tidak dialami oleh siapa-siapa. Ahli-ahli ibadah tidak mengalami kesakitan itu, kesusahan itu, anxiety itu, depression itu, macam-macam. Dan itu Allah simpan ganjarannya melampaui semua ibadah-ibadah ahli ibadah. Ya, jadi itulah kita katakan zuhud, ya, dia melihat dengan pandangan akhirat. Bila begitu, tak ada rasa senang, ya, rasa seronok, rasa lazat, ya, bila bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dekat sini disebut hati dan jiwa mereka dijauhi daripada dunia. Kerana kalau nak banding dengan dunia, sakit, kurus, tak cukup makan nak termuntah, tak selera dan sumpah, boleh turun 20 kilo. Turun 20 kilo, kurus kering, sian saya tengok, ya. Itu doakanlah mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Masih lagi kena kemoterapi dan seumpamanya. Ya, apabila kamu lihat mereka, kamu melihat mereka ini adalah suatu kaum yang merupakan raja-raja dunia. Di dunia ini mereka raja. Sifat mereka itu samahah. Samahah ini berlebih kurang. Dia rasa mengampunkan. Maksudnya dia memberi kemaafan kepada manusia. Kerana dia pun faham manusia ini ada yang jahil, ada yang belum sampai masanya, Allah menerima taubatnya. Jadi dia tidak menghakimi, tak hukum ni jahat, ni teruk, ni apa benda semua, tidak. Lebih kurang kerana dia memandang dengan pandangan rahmat Tuhan. Mereka ini adalah ejen-ejen rahmat kepada Allah Subhanahu, daripada Allah SWT kepada makhluk-makhluknya. Itulah dia melihat manusia dengan pandangan
kasihan, pandangan mengampunkan, menyenangkan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itulah ya, serba sedikit itu konsep pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pada sesi yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna 'abiduka wa nu 'abidika wa nu imaika nawassina bi yadik ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.